Nombor 10. Screw dengan driver. Jadi driver. Okey, nombor 1. Watch. Watch. Watch dengan apa? Um, Watch tu apa maksud dia? Jam. Jam. Okey. Ini satu pekerjaan. Okey. Ini adalah satu pekerjaan di mana dia membuat dia bukan membuat, dia macam security. Pekerjaan dia macam security. Watchman. Watchman, correct. Sekejap Sekejap ambil sini lah. Okey. Watchman. Lepas tu kita tulis dia watchman. Dah? Dan. Okey, nombor 2. Grand. Grand. Apa maksud grand? Besar. Besar. Okey, kalau perkataan ni nak gabungkan A dengan B, dia jadi cucu lelaki. Grandchild. Ada chill ke? Cucu lelaki. Grandchild. Hmm. Yang ni pun boleh lah grandchild. Sebab ada 2 grand kat situ kan? Hmm. Kalau grandchild bukan grandchild. Grandchild maksudnya cucu sahaja. Okay. Tak kisahlah cucu perempuan atau cucu lelaki. Grandchild. Okay, nombor 3. Head. Head. Head tu maksud dia Kepala. kepala. Okay. Kalau gabung dengan B, dia akan jadi maksud pengetua. Headmaster. Headmaster. Betul. Headmaster. Dah tulis? Dan. Okey, nombor 4. And. Net. And. Net. Nombor 4, net. Maksud net apa? Jaring. Jaring. Okey, kalau dia gabung dengan B, dia akan jadi maksud bola jaring. Jaring. Apa? Bola jaring. Bola jaring. Cari. Bola jaring. Netball. Netball. Dah? Dan. Okey, nombor 4. Sales. Sales. Apa maksud sales? Jualan. Jualan. Okey. Kalau dia gabung dengan B, dia jadi juru jual. Salesman. Salesman. Sudah? Dan. Okey. Seterusnya nombor 6. Time. Time. Apa maksud time? Masa.
Masa. Kalau gabung dengan B, dia satu per Penjaga waktu. penjaga waktu. Jadi, apa jawapan dia? Keeper. Keeper. Timekeeper. Next. Nombor 7. Grand. Grand lagi. Apa jawapan dia kat situ? Grand. Grand apa? Cucu lelaki. Grandson. Cucu laki. Grandson. Cucu lelaki. Grandson. Oh, bilang dah. Okay, tulis. Grandson. Sepatutnya tadi nombor 2 tu yang grandson. Nombor 7 ni grandchild. Tapi tadi awak dah sebut grandchild dulu pun boleh. Sama je dua-dua. Dah tulis? Dan. Okay. Next, nombor 8. Sun. Sun. Sun tu maksud dia? Matahari. Okay, kalau gabung dengan B, dia jadi cahaya matahari. Atau sinaran Sunlight. matahari. Sunlight. Sudah? Ya. Okay, sekarang nombor 9. Sea. Laut. Laut. Tepi laut. Seaside. Seaside. Sudah? Dan.